Akaun emas Gap Public Gold ni bukan emas digital. Public Gold hanya jual emas fizikal je. Gap Gold Commercial Program ni wujudkan untuk bantu penyimpan emas yang nak memiliki emas fizikal tapi tak yakin untuk simpan emas sendiri. Berdasarkan pengalaman mentor saya yang dah lebih 14 tahun dalam emas, beliau mengatakan majoriti yang baru nak menyimpan emas rasa takut dan tak yakin untuk simpan emas sendiri walaupun hanya satu keping dinar yang macam ni yang nilainya 2,000 lebih hari ini. Jadi, Gap adalah option untuk memudahkan customer Public Gold yang belum bersedia untuk simpan emas sendiri. Walaupun macam tu, Public Gold lebih suka kita keluarkan emas dari akaun Gap dan simpan emas tu sendiri di tangan kita. Bukannya simpan dalam Gap ni sampai berkilo-kilo. Jadi, untuk memberi galakkan penyimpan emas Public Gold mengeluarkan emas Gap, Public Gold keluarkan pelbagai item dan desain yang menarik supaya customer Public Gold simpan emas fizikal itu sendiri. Secara mudahnya, Public Gold mahu customer membeli dan simpan emas fizikal sendiri. Tapi kalau takut simpan sendiri, maka opsi yang memudahkan adalah simpan saja dalam akaun Gap ni dulu. Berbeza dengan emas digital. Emas digital dicipta untuk mereka yang tak berminat untuk simpan emas fizikal tapi nak ambil peluang atas kenaikan harga emas tu je. Maka mereka cuma beli emas digital. Penjual emas digital pula tak bagi banyak option kepada penyimpan emas mereka supaya keluarkan emas fizikal sebagaimana yang dibuat oleh Public Gold. Ini disebabkan matlamat mereka bukan untuk simpan emas fizikal. Emas tu tak penting bagi mereka. Tapi tuan-puan, risiko bagi penyimpan emas digital adalah sekiranya company itu tiba-tiba bankrupt atau tiba-tiba bank run atau tiba-tiba terjadi krisis ekonomi dan krisis cyber. Di mana emas digital dalam platform yang tuan-puan simpan tu adakah dilindungi? Tuan-puan boleh cari sendiri. Follow saya rapat-rapat untuk lebih info simpanan emas. Berminat untuk simpan emas fizikal dengan Public Gold? Klik link bio saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.